Kereta SUV bulanan serendah 600 lebih, tapi korang akan dapat produk yang memang segini. Ini korang. Dekat hadapan saya ini adalah Mitsubishi ASX. Okey, korang tengok bentuk dia kan macam Nissan, betul tak? Macam Nissan S-Track, tapi bukan. Ini adalah Mitsubishi ASX. Okey, korang tengok sahaja dekat bahagian luar dia sahaja pun korang dah boleh tahu memang memang padu gila. Walaupun kereta ni tahun 2017 korang, tapi bahagian dalaman luar dia memang nampak macam kereta baru punya. Okey, alright, condition dia kat luar pun korang tengok memang tak ada calar, tak ada bengkok apa semua. Okey, alright, macam biasa untuk korang tak puas hati nak tengok dalam video, korang boleh datang walk in dekat Carco Sungai Besi Auto Work, ataupun korang nak test drive sekalipun boleh, tak ada masalah korang. Okey, apa-apa korang PM sahaja. Okey, ini Mitsubishi. Okey, kita tengok bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia pun memang nampak premium gila korang. Dia combine dengan color pula, dia combine dengan silver full black, lepas tu combine dengan silver kat tepi dia, memang nampak nice gila. Okey, saya bawa kau masuk pula. Okey. Mileage dari korang, mileage dia hanya 82,000 kilometer. Okey, ini bahagian dalaman dia. Okey, bahagian dalaman ni aircon dia pun masih elok, masih sejuk. Okey, ini dia punya touchscreen, infotainment pun masih okey, tak ada lag, boleh tekan lagi. Okey, ni bahagian aircon dia. Ini bahagian compartment ni, kau tengok. Ada lagi, tekan. Okey, compartment dia pun dia ada lagi port charger, korang boleh charge phone korang. Okey. Okey, apa yang paling menarik bagi saya, okey, Mitsubishi AS ni dia ada sunroof korang. Korang tengok, memang nampak nice. Okey, saya buat korang. Sunroof dia pun masih berfungsi dengan baik korang. Korang boleh baik. Okey, saya bawa korang pergi bahagian belakang pula. Okey, ini bahagian belakang dia. Kau tengok pun bahagian belakang dia pun tak ada sempit mana pun. Okey, agak besar luas untuk korang yang duduk kat sini, kaki yang panjang tu. Untuk orang yang tinggi memang nice juga. Okey, untuk duduk kat sini. Untuk anak yang ada 2-3 orang pun okey kalau duduk kat sini. Ini adalah kereta SUV, memang sangat sesuai untuk korang yang ada family. Okey, ini bahagian belakang dia. Okey, ini bahagian bonnet dia, kita tengok juga. Bahagian belakang dia memang sangat luas. Dia punya bahagian ni. Okey. Kalau korang tak payah risau. Kalau korang beli barang basah ke apa semua kan, korang tak perlu risau sebab dia dah ada ni. Okey, barang basah korang tumpah ke apa, korang tak perlu risau ke semua. Korang je lap sahaja atau korang boleh buang sahaja air dia. Memang nampak nice gila. Okey. Okey, untuk harga Mitsubishi ni, korang boleh dapat harga RM47,000. Okey, hanya dekat Carco sahaja, bulanan RM686, boleh ikat loan 8 tahun ya korang. Okey, kalau korang nak bulanan lagi rendah, korang boleh letak depo 10% ataupun 20%. Okey, untuk korang berminat dengan Mitsubishi ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, sebab apa? Sebab Mitsubishi ni kita hanya ada satu stok sahaja dekat Carco. Okey, so siapa cepat dia dapat, korang boleh PM kita sekarang juga. Okey, bye, assalamualaikum.